membaca basmalah sebanyak 21 kali ketika akan tidur. Ada riwayat kata 41 kali. Baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mudah sangat ya. Kalau malas lagi orang ni tak tahulah. Berat sungguh kata. Biar pandai dengan beli kitab harga 80 ya. Beramal agak so. Bismillah pun tak apa dah. Hok panjang tentu dah. Tengok saja tu, tengok semata-mata. Tak ada cita-cita pun nak beramal pun. Bismillah tu biar ada lah cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah saja. Nampak sangat celika. Biar pandai dengan harga 80 kitab. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali, ada riwayat kata 41 kali. Barang siapa membaca basmalah 21 kali ketika akan tidur, maka dia akan terjaga daripada musibah kebakaran. Tuhan jaga dia daripada kebakaran, rumah tak terbakar. Lah ni tengah tidur, bangun-bangun sekerat rumah dah tak ada, ni bakar di api. Terbolah tidur, tak tutup goni, tak tutup goni, setan. Dalam hadis kata apabila nak tidur, sunat tutup api. Kita ni orang zaman dulu sembuh api nak tidur, jangan terbuka lagu tu. Kerana apa? Dari hadis kata setan akan menyamar jadi tikus, jadi binatang. Dia lari-lari pun dia sepak, terbakar rumah kita. Maka tutup api. Zaman lah ni elektrik. Hak benda hak tak tu tak perlu guna. Gapo-gapo streko kau gapo tutup habis sebelum kita tidur. Takut terbakar lah, litah-litah lah, macam-macam jenis bukan cerita hatu. Ada orang tu rumah dia terbakar semacam. Jin nak kena ke dia, kau dia bakar sendiri kau tak tahulah. Kebakaran, banjir rumah bro, kabar-kabar tidur dalam air. Rumah hamba ni 7 kali setahun basuh rumah banjir. Tiap-tiap tahun daripada hamba kecil pas ke besar basuh rumah. Air hujan takut sikit berok naik dalam rumah. Basuh pulak turun basuh. 7 kali kadang-kadang setahun tu basuh rumah. Perabot tak selok kira, pecah hancur lebu habis lagu. Moga tepat lagu tu. PCB ni bersohor lah tempat naik air jawapan. Basuh banjir. Kadang-kadang tengah tidur. Warna basuh. Sekerak muka air naik. Moga tengah malam orang tua kata, jaga malam air nak naik ni, air. Tengah tidur tu ombak PCB patah tu bunyi gedum. Musim-musim dia. Tidur tu kabar-kabar, rasa basuh. Sekerak mata dah. Dah tunggu-tunggu je dengar kabar-kabar duduk dalam air lagu tu. Tu banjir selamat pencurian, curi tengah tidur. Orang mari curi rumah. Baca bismillah, insya-Allah selamat. Musim-musim kau ni, musim-musim payah lah ni, orang kalau tak kuat iman, dia nak cari pitih cara mudah, main pe kuda, pe kambing, pe itik, pe gasti, macam-macam. Mula kacik, mulalah nak curi, nak buat gapo dia. Minta doa dengan Tuhan supaya Tuhan jaga.